Makan ubat kencing manis metformin boleh puasa ke tidak? Metformin adalah ubat kencing manis yang paling banyak diguna oleh doktor. Ia bertindak dengan nombor 1, meningkatkan sensitiviti badan terhadap insulin. Yang kedua, ia mengurangkan penghasilan gula di dalam organ hati. Ia jarang menyebabkan hypoglycemia, iaitu gula terlalu rendah dalam darah. Oleh itu, kalau you makan ubat metformin, you boleh puasa seperti biasa dan tidak ada dose adjustment yang diperlukan. Maksudnya, jika dos anda adalah 2 biji 2 kali sehari untuk metformin yang biasa, dan you boleh makan 2 biji selepas sahur dan 2 biji selepas berbuka puasa. Untuk yang makan metformin XR, biasanya you akan makan sebelum tidur ataupun waktu malam. So, pada bulan Ramadan, you all boleh makan selepas berbuka puasa. Siapa di sini tengah makan metformin? Boleh share dos anda dengan saya. Klik follow kalau you nak belajar tips kesihatan dan ubat.